tapi sebenarnya kita menang dekat sini. Persoalannya, adakah kaedah ini berbaloi? Kita baca. Saya baca, saya terangkan. Dahulu saya tidak bersetuju dengan kaedah ini kerana menurut kira-kira yang saya buat, kaedah begitu merugikan dengan mengambil kira cah Aranu yang agak mahal. Cahnya sekitar 1.15% sebulan atau 13.8% setahun. Ia murah sedikit berbanding cas pinjaman kad kredit. Maksudnya, kalau kita fikirkan, kita nak gadak kat Aranu sebenarnya merugikanlah. Sebab kita kena bayar cah upah SIM. Kita rugi dari sudut kuasa inilah rugi duit. Tapi sebenarnya kita menang dekat sini. Kita menang dekat petrologi. Kita menang dekat petrologi ni. Sebab apa? Contoh tuan-puan nak beli telefon bimbit. Saya bagi contoh harganya 2,000. Tuan-puan tak ada duit cash. Tuan-puan cuma ada 10 gram sahaja emas. Jadi jangan jual emas ni. Tuan-puan pergi pajak gadai. Pergi pajak sekejap. Beli telefon bimbit. Nanti tuan-puan akan tahu cara ambil semula emas ni. Jadi kita rugi dari sudut duit. Kita menang kat sini. Kita akan fikir cara macam mana nak dapatkan semula emas kita dekat pajak Aranu. Itu tuan-puan kena buat sendiri. Sebab saya dah buat dah. Saya buat semasa saya nak pergi ibadat umrah. Saya gadah sekejap emas saya. Balik saja saya kerja semula. Saya fikir cara macam mana aku nak dapatkan semula emas aku dekat pajak gadah. Jadi saya tak boleh nak kongsikan benda tu. Tuan-puan kena rasai sendiri, kena buat sendiri.